Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua warga muda yang luar biasa? Macam tak baik je. Assalamualaikum. Apa khabar semua warga muda yang luar biasa? Alhamdulillah, saya doakan semua berada dalam keadaan sihat, semangat membara dan poket pun tidaklah terlalu sengsara memandangkan dah hujung-hujung sem orang katakan. Okey, baiklah, hari ini kita bukan sekadar berkumpul untuk mendengar cerita kewangan, tetapi untuk menyelami satu perjalanan bagaimana seorang anak muda dari Kelantan mampu melakar kejayaan luar biasa melalui simpanan emas. Baiklah, dengan ini izinkan saya memperkenalkan figura inspirasi kita, Tuan Muhammad Azim Alif bin Muhammad Suki. Beliau berasal dari Tumpat, Kelantan dan beliau merupakan penulis buku Kembara Emas Anak Muda, Ruby Foster Founder Master Dealer Public Gold, dan seterusnya pemilik rumah pelaburan pertama seawal usia 25 tahun. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Dan juga telah menaja 7 ahli keluarga menunaikan umrah, Alhamdulillah. Dan juga telah membantu lebih 64,000 penyimpan emas yang bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Singapura, Brunei dan Indonesia. Sangat-sangat orang kata mengagumkan ya tuan. Dan yang paling luar biasa, figura hebat ini telah mencapai time and financial freedom pada usia 25 tahun. Umur yang sangat-sangat muda tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya pasti sudah ramai yang tak sabar nak dengar perkongsian daripada figura hebat kita hari ini. Baiklah Tuan Azim, boleh ke Tuan Azim kongsikan macam mana bermulanya kesedaran Tuan terhadap pengurusan kewangan sejak usia muda? Dan pada pandangan Tuan, kenapa pentingnya anak muda ni untuk mula urus kewangan mereka sejak awal lagi? Okey, baik. Terima kasih Cik Aida. Okey, Cik Aida. Sebelum tu yang sangat saya hormati Dr. Barisan Fellow, Barisan MMK, Barisan Rakan Exco, Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan semua bakal jutawan sekalian yang ada dalam dewan ni, insya-Allah. Amin. Okey, saya tak pelik tahu kenapa malam ni kurang orang. Sebab apa? Salah satu buku yang saya baca, buku Rich Dad Poor Dad, penulisnya adalah Robert T. Kiyosaki. Dalam buku tu bagi tahu apa? Memang kekayaan yang dimiliki oleh insan dalam dunia ni tak ramai. Tak ramai pun. Kalau ikut average 10% rakyat Malaysia akan kuasai duit sebanyak 90% yang ada di dunia. Dan 90% lagi rakyat Malaysia akan kuasai hanya 10% duit yang ada di dunia. Faham tak istilah tu? Yang faham-faham lah. Kalau tak faham kena baca buku. Okay? Jadi malam ni saya tak pelik kenapa tak ramai. Dan saya doakan semoga ini permulaan yang baik untuk adik-adik semua. Sebab adik-adik semua berada di mana saya berada 7 tahun yang lalu. Saya adalah alumni UPSI, saya alumni KUO, saya jadi rakan exco daripada SEM 1 sampai SEM 6. 6 semester saya duduk dekat college KUO ni. Blok 5, blok 6. Mestilah blok 5, blok 6, takkan blok 1 kan. Lepas tu saya ambil peluang ni adik-adik semua untuk saya jadi rakan exco, untuk saya belajar cara urus masa, cara urus program, cara berinteraksi dengan orang yang kita tak kenal. Jadi ini peluang yang baik untuk tuan-puan yang jadi rakan exco ke MMK ke, asah bakat tuan-puan kat sini. Okey? Dan apa beza saya dengan student lain, dengan rakan-rakan saya yang lain? Saya buat apa yang mereka tak buat. Seperti mana guru saya bagi tahu, guru saya adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku kewangan iaitu buku Wang Emas. Beliau bagi tahu kalau kita nak dapat apa yang orang biasa tak dapat, kita kena buat apa yang orang biasa tak buat. Maksudnya apa? Student biasa dia buat apa? 3K. Tahu kan? Tipu lah kalau tak tahu 3K. 3K apa? Kelas, katil, kafe.
tuan-puan jangan jadi student 3K. Kalau tuan-puan pula ada adik-adik, kalau adik-adik semua jadi student 3K, tuan-puan akan sama dengan student yang lain. Jadi kena jadi student yang macam mana? Kena different. Orang lain pergi lepak, kita buat kerja apa yang orang lain tak buat. Habis kelas, jangan buang masa main game, tak payah. Buat something yang ada value untuk upgrade skill tuan-puan. Apa yang tuan-puan nak dalam hidup, apa yang adik-adik semua nak dalam hidup. Okey, berbalik kepada tajuk kita pada malam ni, iaitu seni membina kekayaan. Siapa yang nak jadi kaya dekat sini? Cuba angkat tangan. Kan mesti semua nak jadi kaya. Kalau tak join event malam ni kan. Jadi saya nak ambil peluang ni, saya nak adik-adik semua bagi tepukan yang gemuruh untuk pengarah program Encik Daniel yang buat event ni pada saya. Event ni sangat mahal tau adik-adik semua. Event ni dekat luar sana, yuran dia boleh pergi ratusan ringgit, malah ribuan ringgit. Dan adik-adik semua belum tentu belajar dengan orang yang tepat untuk membina kekayaan. Okey, jadi value ni sangat-sangat besar. Okey, jadi mentor saya, guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu, asas untuk kita membina kekayaan adalah dengan menyimpan. Kalau saving pun kita tak ada, saving pun kita tak boleh, menyimpan pun kita tak boleh, lambat lagi lah kita nak jadi kaya. Ini kena take note. Okey, asas membina kekayaan adalah dengan menyimpan. Jadi daripada sekarang adik-adik kena menyimpan. Cari jalan macam mana nak menyimpan. Saya dulu waktu awal-awal macam mana saya boleh terjerumus ataupun masuk dalam bidang kewangan ni, saya nak ada duit yang banyak. Saya bukan orang yang senang. Awal-awal dulu saya bukan orang yang senang. Saya datang daripada keluarga yang sederhana. Parents saya bukan kerja government. Parents saya ada bisnes yang biasa-biasa sahaja. Okay, maksudnya saya bukan orang yang senang. Jadi saya nak ada duit yang banyak, tapi saya tak tahu istilah kaya tu macam mana. Jadi dekat mana saya dapat benda semua ni? Saya orang yang boros berbelanja, sama macam Dr. Sophie cakap tadi. Saya budak sukan. Dekat sini pun saya belajar, saya sport science. Ada ke budak minion dalam ni? Tak ada tak ada budak minion ni. Kadang-kadang ada orang pelik juga dengan saya, macam mana daripada sport science boleh pergi kepada kewangan. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab saya jumpa public goal ni, saya masuk dalam bidang kewangan ni sebelum saya masuk UPSI lagi. Okey, saya orang yang boros, jadi saya simpan duit tak lekat. Simpan duit habis, simpan duit habis, simpan duit habis. Jadi saya kena cari jalan macam mana aku nak ada saving aku ni lekat dan makin lama makin bertambah. At least tak ada dividen tak apa, asalkan saving saya makin lama makin banyak. Saya cari-cari dekat Facebook. Selepas SPM, waktu nak tunggu result SPM tu, saya ambil peluang untuk kerja dekat kilang keropok Leko dekat Kelantan. So, saya orang Kelantan seperti mana yang diberitahu oleh Cik Aida tadi lah. Okey, saya kerja dekat kilang keropok Leko. Jadi gaji tu dapat harian. Habis kerja terus dapat duit, habis kerja terus dapat duit. Jadi saya fikir kat mana saya nak letak duit saya ni. Saya scroll dekat Facebook, scroll, saya jumpa satu posting sahabat saya merangkap leader saya sampai ke hari ini, iaitu Tuan Muda Azam Amiri. Beliau ada dekat belakang tu. Terima kasih Tuan Azam. Adik-adik semua bagi tepukan untuk Tuan Azam. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal beliau. Beliau insya-Allah masih lagi student. Bulan 11 nanti beliau akan graduate di UPSI juga. Okay, beliau adalah leader saya lah. Saya jumpa posting beliau dekat Facebook. Waktu tu beliau dah berkongsi ilmu tentang emas. Jadi saya kontak beliau, Tuan Azam, saya kontak, Tuan Azam, saya nak belajar macam mana nak kukuhkan kewangan, macam mana nak ada saving dengan betul. Jadi jumpa, 1 gram pertama saya beli tuan-tuan, adik-adik semua, 1 gram pertama saya RM176, 1 gram. Hari ni 1 gram dah 400 berapa tadi? RM492. Simpan kat Public Gold. Okey, mantap. Tahniah. Okey, jadi lepas tu saya Tuan Azam ajak saya pergi seminar kaya dengan emas dekat Kelantan. Jadi saya pergi sebab Public Gold ni dia utamakan sistem education, sistem ilmu. Maksudnya sampaikan seminar tanpa perlu dibayar, sama macam adik-adik pada malam ni lah. Jadi datang seminar untuk belajar. Saya join seminar, saya duduk belakang sekali, sama macam abang pakai spek tu, tengok kat bawah tu. Tak perasan lagi. Okey, saya duduk kat belakang sekali, saya belajar ilmu tentang macam mana saya nak membina kekayaan. Jadi saya belajar daripada situ sampailah hari ni saya tak pernah skip simpan emas. Hari ni dah masuk 8 tahun saya bersama dengan Public Gold.
Okay, daripada umur saya 18 tahun sampai hari ni umur saya 26 tahun. Ada umur 26 dalam ni? Tak ada semua adik-adik adik-adik, tapi beza tak jauh lah kan. Sebab saya alumni baru 2 tahun. Alumni 2 tahun. Dan mungkin rezeki saya, selepas saya grad, selepas saya convocation, saya tak kerja, terus jadi dealer public gold secara full time. Sebab course saya sport coaching pun ini open market. Jadi saya tak buat keputusan untuk saya sambung di PLI ke tak. Sebab saya ada pilihan, sama ada saya nak kerja jadi cikgu ataupun saya nak bisnes. Saya ada pilihan. Sama macam adik-adik pada malam ni yang datang pada malam ni. Mentor saya, guru saya bagi tahu, buat bisnes waktu tak perlukan bisnes. Sekarang adik-adik perlukan bisnes ke tak? Tak perlukan bisnes sebab tak ada komitmen. Kurang komitmen. Kalau ada pun mungkin bil telefon je. Kereta, mungkin ada, tak ada kereta, tak ada komitmen kereta lah. Nafkah isteri lagi lah tak ada. Okay, maksudnya sekarang ni the best time untuk adik-adik belajar macam mana nak buat bisnes. Dan Alhamdulillah saya belajar buat bisnes waktu saya umur 18 tahun, sebelum saya masuk matrikulasi. Lepas saya jumpa public gold, saya belajar tentang ilmu kewangan, saya baca buku kewangan, Alhamdulillah. Masuk matrikulasi, sejak daripada situ saya dah guna emas saya untuk saya gandakan lagi emas saya. Lepas masuk matrikulasi, ada rezeki sambung belajar di UPSI, dan daripada situ saya belajar banyak benda. Adik-adik semua kena tahu, masalah kewangan ni akan berlaku bila adik-adik buat dua benda ni sahaja. Nak tahu tak apa dia? Nak Ada yang tunduk lagi ni. Okey, adik-adik akan ada masalah kewangan kalau adik-adik buat dua benda ni. Yang pertama, tak ada simpanan, tak ada saving. Bila adik-adik tak ada simpanan, adik-adik akan ada masalah yang kedua, iaitu hutang. Betul tak? Tak ada saving, lepas tu urgent, emergency, nak guna duit urgent, terpaksa berhutang dengan orang lain walaupun malu, segan, terpaksa berhutang. Bila berhutang, adik-adik akan ada masalah kewangan. Tak ada saving, hutang lagi, tak ada saving, hutang lagi, masalah kewangan makin lama makin banyak, makin besar, makin besar, makin besar. Jadi asas kalau adik-adik tak nak ada masalah kewangan, asasnya adalah saving. Kena ada menyimpan. Simpan dalam bentuk duit ke, simpan dalam bentuk emas ke, terpulang kepada adik-adik semua. Tapi ikut pengalaman saya 8 tahun, dan hari ini saya dan isteri dah bantu lebih 64,000 orang penyimpan emas di bawah bimbingan kami. Alhamdulillah, semuanya bagi feedback yang positif selepas menabung emas. Bertahun-tahun kerja, tapi saving RM1,000 pun tak ada dalam akaun bank. Bertahun-tahun, berbelas tahun kerja, saving RM1,000 tak ada dalam akaun bank. Tapi lepas dah kenal emas, simpan emas tahun sahaja, tengok-tengok saving emas dah ada RM4,000, RM5,000. Sebab apa? 10 gram emas hari ni nilai dia dah hampir RM5,000. Sebab 1 gram hari ni 492. Kita ambil average harga 500 lah untuk 1 gram. Jadi 10 gram dah ada RM5,000. Jadi simpan 1 gram 1 bulan, setahun dah ada lebih RM5,000 dalam bentuk emas. Okay, jadi sebab itulah tuan-puan kena tahu dekat mana tuan-puan nak letak, adik-adik nak letak simpanan adik-adik, sama ada dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk emas. Jadi susun kewangan adik-adik dengan betul. Dan hari ini penting saya nak bagi tahu, hari ini saya datang dekat sini jemput oleh Encik Daniel. Yang penting apa yang adik-adik nak tahu, bukan apa yang saya tahu, bukan tentang saya. Apa yang adik-adik nak tahu tentang membina kekayaan, tentang membina simpanan dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau ada soalan, boleh ready soalan lepas ni, tak ada masalah. Okey, so itu saja. Okey, baiklah. Betul-betul turning point orang kata yang membuka mata semua orang. Kadang-kadang kan tuan, kita ni tak sedar satu keputusan kecil tu boleh ubah masa depan orang kata. Macam yang Tuan Azim katakan sebentar tadi, kita kena buat apa yang orang lain tak buat. Ya, dan jangan ada 3K, iaitu apa tadi? Katil, kafe. Ya, betul. Jadi begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dan sharing-sharing yang Tuan Azim kita sampaikan sebentar tadi. Jadi Tuan Azim, seperti yang kita tahu dekat Malaysia ni ada macam-macam sebenarnya platform pelaburan, contohnya macam ESB, saham dan sebagainya. Tapi dari pengalaman Tuan sendirilah, platform apa yang paling sesuai sebenarnya untuk anak muda ni mulakan langkah pertama mereka? Okey, bagus soalan ni. Sebelum tu saya nak tahu, semua yang ada dekat sini, semua saving simpan dekat mana?
Ada yang simpan dekat ASB? Ada? Ada yang simpan dekat tabung haji? Bank biasa? Emas? Ui, banyak yang ada. Belakang ni belum ada. Teknikal. Okey, siapa yang dah simpan emas? Cuba angkat tangan. Angkat tangan dulu, lurus. Macam mana nak membina kekayaan ni? Angkat tangan pemalas ni. Okey, jadi jatuh tangan. Terima kasih. Okey, untuk tuan-puan nak adik-adik semua nak letak simpanan adik-adik dekat mana the best platform, kena tahu simpanan adik-adik ni untuk short term ke untuk long term. Kalau untuk short term, jangka masa pendek 2 tahun dan ke bawah, bagusnya adalah dekat ASB dan tabung haji. Okey, maksudnya dekat bank ni untuk short term 2 tahun ke bawah. Tapi kalau untuk long term, adik-adik nak guna duit lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selepas habis belajar, nak kahwin dan sebagainya, the best platform adalah dekat emas. Sebab apa? Kenaikan harga emas, persen ataupun peratusan kenaikan harga emas dalam tempoh setahun sekarang ni tuan-puan, adik-adik semua lebih tinggi berbanding dividen daripada ASB, tabung haji dan tempat-tempat yang lain lah. Tapi tak bermaksud adik-adik semua kena alihkan semua saving kepada emas, tak. Okay, don't put all egg in one basket. Saya jarang speaking, malam ni saya speaking. Okay, jadi adik-adik semua saving adik-adik ada, jangan letak dekat satu tempat. ASB sikit, tabung haji sikit, emas sikit. Tapi kena ada yang main. Macam saya, main saya adalah emas. Jadi banyak saving saya alihkan kepada emas. Platform lain ada juga. Tengok mana yang main. Sebab kalau adik-adik baca buku Masa untuk Emas, penulisnya adalah Tuan Azizi Ali, pakar kewangan nombor 1 di Malaysia. Buku tu warna kuning, sama macam buku saya. Okey. Dalam buku tu bagi tahu kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun ke belakang adalah sebanyak 600%. Besar ke kecil? Sangat-sangat besar. 600% kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun ke belakang. Kalau kita ambil average kenaikan harga emas setiap tahun adalah plus minus 10% setahun. Jadi sangat-sangat tinggi berbanding dengan dividen ASB, tabung haji dan sebagainya. Okey, jadi saya harap menjawab persoalan adik-adik semua yang dah ada, yang dah start simpan emas, teruskan konsisten. Adik-adik yang belum ada emas, ada start menabung emas, belum ada akaun emas gap dan sebagainya, kena study, kena cari dealer-dealer yang betul. Kalau straightforward, saya nak bagi tahu, dalam ni ada ramai dealer public gold. Ramai dealer public gold, adik-adik semua boleh rujuk Dr. Sophie ataupun boleh direct dengan saya, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Untuk adik-adik semua, mula menabung dalam bentuk emas dengan public gold. Okey, jangan risau. Akaun emas gap public gold ni tuan-puan tak semestinya kena withdraw dan letak dalam locker bilik tu, tak payah. Saya dulu pun takut juga nak keluarkan fizikal emas. Okey. Alang-alang tu saya ada bawa satu album. Ini semua adalah emas saya yang saya simpan. Bukan semualah, ini saya bawa sikit sahaja untuk sebagai bukti kepada adik-adik semua yang mana saya konsisten simpan emas sejak usia saya 18 tahun. Ni satu keping ni RM500. Satu keping ni RM500. Kalau adik-adik tengok dekat sini, mungkin nilai album ni lebih RM20,000. Nilai album yang ada dekat tangan saya ni. Okay, the key is consistent. Simpan sahaja ikut bajet. Simpan sahaja ikut bajet adik-adik, konsisten setiap bulan. Okay, jadi yang belum simpan emas, cari jalan macam mana nak simpan emas. Okay, jadi saya harap menjawab. Kena ingat short term and long term tadi. Okay. Menarik nampaknya ya. Simpan emas di public gold dapat untung berkali ganda. Saya sendiri pun rasa teruja dan rasa nak simpan emas daripada sekarang kan. Saya pasti yang audiens-audiens yang berada di bawah pun dah terbuka mata dan minda betapa pentingnya kita simpan emas di zaman sekarang ni. Dan yang paling penting ialah mula, bukan tunggu cukup. Betul ya tuan? Okey. Memandangkan tadi tuan ada cakap pasal konsisten, the key is consistent. Jadi macam mana dan apa rahsia sebenarnya strategi tuan untuk kekal konsisten dalam simpanan walaupun tanpa gaji yang besar lah dalam kalangan murid-murid dan audiens kita hari ini, memandangkan mereka kebanyakannya adalah pelajar dan mungkin masih fikir lagi, oh hari ni saya nak makan apa kan. Jadi apa rahsia untuk konsisten tu?
Okey, baik. Mesti semua pelik kan, macam mana saya boleh konsisten simpan walaupun umur 18, 19 kan, kat mana saya dapat duit tu? Okey, jadi saya boleh ceritakan pendek sahaja. Untuk cerita panjang tu adik-adik boleh beli dan baca buku ni. Saya rasa saya ada bawa plus minus 10 buah buku ni dekat belakang tu. Harga RM25 buku ni Okey ke suara saya? Dengar Okey. Buku ni adalah pengalaman saya 5 tahun sepanjang saya kenal emas dan kenal babi gold. Bermula daripada matrikulasi sampailah saya habis belajar dekat UPSI. Jadi semua gambar-gambar saya buat bisnes dekat UPSI ada dalam ni. Saya buat bisnes, cari extra income, jadi ejen kereta sewa, kerja buat wafer dekat Bintara Siswa, dekat cash shop. Dulu ada cash shop, sekarang saya tak tahu masih ada ke tak. Masih ada? Okey. Okay. Jadi jawapan dia adalah adik-adik semua nak menabung, nak buat saving, kena ada income. By hook or by crook kena ada income. Takkan kita nak saving nak kena minta duit dengan orang, nak minta duit dengan mak. Okey, saya semester 1 saya belajar, saya datang ke UPSI, saya teroka. Saya tengok dekat mana peluang saya boleh cari kerja part time untuk saya bekerja secara part time sambil belajar. Saya tengok dekat bawah ni ada ke tak nak pakai pekerja. Saya tengok dekat belakang tu kedai runcit. Lepas tu saya pergi Bintara Siswa. Saya bersama dengan Tuan Azam lah, leader saya. Tuan Azam waktu tu imam dekat Masjid Al-Musyidin. Okay? Jadi sejak daripada matrikulasi lagi, kenapa saya boleh konsisten? Saya buat servis printing. Saya buat servis printing. Siapa-siapa nak servis, nak guna printer, datang bayar. Ada ke yang tak bayar? Confirm lah ramai. Harga member last sekali tak bayar. Yang tu biasa dalam bisnes, kena hadap risiko. Yang tu biasa. Okay, waktu tu dekat matrikulasi, masuk dekat UPSI, saya buat 4 kerja dalam satu masa. Sebab tu saya cakap tadi awal-awal, nak jadi orang lain daripada orang biasa, kita kena buat apa yang orang biasa tak buat. Okay, nak jadi orang yang kita nak jadi orang yang lain daripada yang lain. Jadi tindakan kita pun kena lain daripada yang lain. Jadi waktu dekat UPSI, apa yang saya buat? Yang pertama, saya jadi ejen kereta sewa. Ejen kereta sewa ni susah ke senang? Wah, senang siapa buat? Ejen kereta sewa ni, kita pas kunci, dia pergi mana-mana, settle, datang cari kita untuk bagi kunci. Ada tak risiko aksiden ke apa ke? Ada, confirm ada. Tapi kita kena hadaplah benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kerja buat wafer dekat cash shop, dekat Bintara Siswa. Dan yang ketiga, saya juga adalah dealer public good. Saya educate masyarakat untuk menabung emas, untuk buat simpanan dengan public gold daripada umur saya 18 lagi. Dan main saya, keutamaan bisnes saya adalah public gold sejak daripada umur 18 lagi. Okay, jadi itu dah tiga kerja. Satu lagi adalah study lah, of course, belajar. Tuan Azam bagi tahu dekat saya, selalu beliau pesan dekat saya, belajar nombor 1, bisnes bukan nombor 2. Faham tak istilah tu? Belajar nombor 1, bisnes bukan nombor 2. Maksudnya dua-dua penting. Yang penting macam mana kita nak urus masa. Jadi semester 2, 3, 4, 5, 6 saya kerja sambil belajar. Urus masa lah, nak buat assignment bila, nak buat group assignment bila, nak join training bisnes bila. Dan setiap hari Selasa malam, saya dengan Tuan Azam sewa kereta untuk kami pergi ke KL, join seminar emas data seminar. Sebab public gold tak ada dekat Tanjung Alim, yang ada adalah dekat Ampang ataupun Bangi yang paling dekat. Jadi sewa kereta, siapa nak join kita, jom kita pergi sama-sama drive pergi KL, nak belajar tentang emas. Sekarang ni senang, dekat TikTok pun tahu apa boleh belajar, betul tak? Dekat TikTok, dekat Facebook, Instagram, nak belajar tentang emas. Dulu susah. Okay, jadi kerja, dapatkan extra income untuk adik-adik semua buat simpanan dengan lebih banyak. Banyak income yang adik-adik dapat, banyaklah saving yang adik-adik boleh buat. Okay, jelas tak? Jelas maksudnya saya tak ada ambil duit dekat siapa-siapa, tak ada. Okey, satu lagi penting. Semester 2 saya dah tak minta duit dengan mak saya. Bahkan saya yang bagi duit dekat mak saya. Start daripada semester 2 sampai sekarang. Jadi sekecil apa pun bisnes adik-adik semua, bagi duit dekat parent. First saya bagi duit dekat parent saya berapa? RM20 sahaja. Ini hasil daripada bisnes Azim. Ibu doakan Azim. Ibu nak banyak, doa banyak lagi.
Nak banyak doa banyak lagi. Sampailah hari ini alhamdulillah saya dengan isteri boleh bagi dekat parent kami 4 angka setiap bulan. 4 angka tahu tak berapa? 4 angka ni ribuan ringgit per bulan. Setiap bulan boleh bagi dekat parent. Sebab daripada mula menabung, belajar ilmu kewangan, cari passive income dan membina kekayaan. Jadi adik-adik pun boleh buat benda yang sama. Saya ambil masa 8 tahun. Adik-adik semua tak payah ambil masa 8 tahun sama macam saya. 4 tahun dah cukup. Cik Odah 4 tahun sahaja. Sampailah hari ini income beliau dah hit. Boleh cakap ke? Boleh hit 5 figure, 6 figure setiap bulan. Okay, jadi adik-adik yang buat decision. Adik-adik yang buat decision untuk diri adik-adik sendiri dan untuk orang yang dekat rumah. Sebenarnya bukan tentang adik-adik sudah, bukan tentang kita sahaja. Fikir tentang orang-orang yang kita sayang. Okay, jadi kena ingat macam mana nak membina, nak buat saving, nak membina kekayaan. Asasnya adalah dengan menyimpan. Cari income untuk buat saving dengan lebih banyak, insya-Allah. Sangat-sangat padu ya, orang kata perkongsian daripada Tuan Azim kita. Menyimpan ni bukan sahaja orang kata simpan kosong-kosong macam tu, tak ada ilmu kan Tuan Azim. Kita kena ada ilmu, kita kena rajin. Kata kunci yang pentingnya yang saya dapat daripada Tuan Azim adalah kerajinan. Kita kena rajin cari punca kewangan kita untuk tambah baik. Dan saya pasti ramai juga yang buat kerja-kerja sampingan macam saya jugalah. Saya pun sama juga, cuma mungkin saya masih kekurangan ilmu tentang simpanan. Jadi mungkin lepas habis forum ni, mungkin kita boleh rujuk Tuan Azim ataupun Puan Odah kita untuk simpanan yang jangka masa panjang, orang cakap. Okey, baiklah. Memandangkan Tuan Azim ada cakap yang Tuan Azim pun sendiri dah capai time and financial freedom pada umur 25 tahun. Tapi sebenarnya ramai di antara kami ni yang keliru maksud kebebasan kewangan tu sendiri. Adakah maksudnya kita tak perlu bekerja langsung, atau kita masih bekerja tapi dengan pilihan kita sendiri? Okay, bagus soalan ni. First, adik-adik semua tahu tak istilah financial freedom? Tahu tak? Siapa tak tahu angkat tangan? Jangan malu. Ramai yang tak tahu Okay, tahniah sebab angkat tangan. Okay, financial freedom ni adalah tak kerja ada duit. Siapa nak macam tu? Tak kerja tapi ada duit. Siapa nak? Mesti semua nak kan? Tak kerja ada duit. Dan alhamdulillah itu saya dah dapat pada hari ini, alhamdulillah. Okay, jadi istilah financial freedom ni adik-adik, tak kerja ada duit, dengan cara adik-adik kena membina passive income. Passive income ni ada dua, passive income dan active income. Active income ni adik-adik kena bekerja untuk dapatkan duit. Kena korbankan tenaga, kena korbankan masa, kena korbankan duit, kena korbankan kudrat untuk dapatkan duit. Tak kerja tak ada duit. Itu maksudnya active income. Kalau passive income, kerja sekali, income berkali-kali. Itu passive income. Contoh passive income apa? Siapa tahu? Passive income ni contoh, adik-adik beli rumah, bagi sewa dekat orang. Effort adik-adik adalah beli rumah, lepas tu bagi sewa dekat orang. Orang buat sewa, jadi kerja adik-adik setiap bulan adalah kutip duit sewa. Ambil duit sewa. Faham tak maksud passive income? Jadi usaha sekali, kerja sekali, tapi income berkali-kali. Itu maksudnya passive income. Jadi adik-adik nak financial freedom, passive income kena lebih besar daripada kos sara hidup bulanan adik-adik. Maksudnya passive income adik-adik, contoh passive income adik-adik dah dapat hari ni 5,000. 5,000 besar ke kecil? Besar kan? 5,000 passive income adik-adik 5,000. Tapi kos sara hidup adik-adik setiap bulan adalah 4,000 sebagai contoh. Jadi masih ada lebihan RM1,000, betul? Itu bermaksud adik-adik dah capai financial freedom. Tapi persoalan dia, macam mana adik-adik semua nak dapat passive income 5,000 sebulan? Betul tak? Nak tahu tak macam mana? Macam tak nak Kalau nak kena panggil lagi sekali lah untuk next program. Okay, ada 3 cara. Saya cakap sekali je ada 3 cara. Siapa dapat, tak catat, tak adalah ilmu pada malam ni. Okay, cara yang pertama adik-adik nak dapat passive income adalah dengan cara kerja government, dengan cara berkhidmat selama 30 tahun. Lepas tu adik-adik akan dapat pencen.
Tapi sayangnya selepas saya borak dengan doktor, dengan Tuan Haji tadi, dengan Tuan sekali, untuk graduan sekarang yang baru, yang posting, mereka dah tak ada pensi. Adik-adik tahu ke? Kalau dah tahu, kena ready, sebab anything can happen. Bersedia sebelum, adik-adik kena bersedia untuk tidak bersedia. Sebab tu sekarang adalah the best time untuk adik-adik membina passive income. Cari passive income waktu adik-adik lagi masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh melihat, masih lagi boleh bercakap. Cari passive income daripada sekarang. Jangan sampai waktu adik-adik dah jadi something, Allah Alam kita tak nak semua benda tu, baru kita terhegi-hegi nak cari passive income. Jangan. Cari passive income daripada sekarang. Bila saya dapat ilmu ni, adik-adik, saya dapat ilmu ni daripada usia saya 18-19 tahun. Sebab tu saya korbankan waktu 3 tahun saya dekat UPSI ni untuk saya buat benda lain daripada student biasa buat. Alhamdulillah, lepas grad saya dah boleh enjoy life. Sekarang ni saya dengan isteri saya setiap bulan kami akan ke Indonesia. Setiap bulan untuk sampaikan seminar edukasi emas. Kami dibayar ke? Tak, kami tak dibayar pun. Kami seronok sampaikan ilmu tentang emas. Minggu lepas saya dengan isteri pergi Bandung. Lepas tu daripada Bandung pergi Singapura. Daripada Singapura kami pergi Bangkok, pergi Thailand pula. Lepas tu balik sini 3 hari bulan. 4 hari bulan saya drive balik Kuantan untuk raya. Lepas raya datang sini. Pagi tadi saya drive daripada Kelantan datang sini untuk berkongsi ilmu kepada adik-adik semua. Lusa 14-15 kami ada training untuk dealer-dealer public good. Macam mana training tu? Nama Achiever Summit. Training ni untuk kita belajar macam mana nak buat income 55,000 sebulan. Tak boleh print kan? Tak apa, join kita punya team dulu. Adik-adik join kita punya team, baru adik-adik akan boleh print, InsyaAllah. Okay? Dan InsyaAllah 16 hari bulan saya dengan Cik Odah, isteri saya, akan pergi Indonesia lagi selama 10 hari untuk buat seminar. Jadi financial freedom ni maksudnya ada duit, tak kerja ada duit. Saya dengan isteri pilih jalan ni sebab kami seronok. Boleh jalan-jalan sambil boleh buat kebaikan. Boleh jalan-jalan sambil boleh buat kebaikan kepada ramai orang. Okay? Oh, itu baru yang pertama tadi. Kerja government. Dan yang kedua melalui property. Adik-adik nak dapat passive income melalui property dengan cara dapatkan rumah ataupun tanah untuk adik-adik sewakan. Yang mana ambil masa selama 15 tahun untuk adik-adik dapatkan passive income 5,000 sebulan. 15 tahun lama ke sekejap? Lama. Kalau yang first tadi kerja government 30 tahun. Okay. Dan yang ketiga, cara yang paling mudah adik-adik nak dapatkan passive income yang banyak adalah dengan cara bisnes bersistem. Adik-adik boleh baca buku Fastlane Millionaire. Kan Cik Odah? Fastlane Millionaire. Macam mana adik-adik nak jadi jutawan dengan cara yang paling pantas. Ini dikongsikan oleh Cik Syara Ismail, salah seorang pakar kewangan kat Malaysia kita, Cik Syara. Okay, beliau bagi tahu, beliau ada baca buku tajuk dia Fastlane Millionaire. Macam mana nak jadi jutawan dengan cepat. Muka surat akhir sekali buku tu bagi tahu kita kena buat bisnes yang bersistem. Barulah kita boleh jadi millionaire. Dan benda tu kita dah ada di public good. Bisnes yang bersistem dengan cara jadi dealer public good. Saya datang hari ni bukan saya nak promote tentang public good, tapi ini adalah bukti yang mana saya daripada tahun pertama sampai hari ni tahun ke-8, saya bersama dengan public good daripada bermulanya buat saving sampailah memberi manfaat kepada masyarakat untuk menabung emas. Alhamdulillah hari ni saya dah bantu ramai orang untuk ada income at least 5 ke 10 ribu sebulan dengan public good secara part time sahaja. Yang paling baru ada student UUM, nama dia Cik Awin Syaif. Awin Syaif kalau saya bagi tahu siapa dia mesti doktor kenal. Anak Dr. Syahrul. Cik Awin ni sekarang semester 6 dekat UUM. Beliau adalah dealer public good. Masih lagi belajar semester 6, tapi income dengan public good hari ni dah 9,000 sebulan. Tak boleh brain kan? Tak boleh brain. Nanti kita ada sediakan satu video lagi. Jadi adik-adik kena fokus apa yang saya nak ceritakan pada malam ni. Sebab tu Dr. Sofi cakap tadi letak telefon dekat sebelah.
Mungkin hari ni adalah titik mula untuk adik-adik membina kekayaan. Siapa fokus dia dapat lah. Siapa tak fokus hari ni kosong. Datang dapat market je. Sekarang masih lagi market. Sekarang my check. My check. Mungkin zaman saya market dulu. Okey. Jadi untuk financial freedom ni, adik-adik kena membina passive income daripada sekarang. Makin besar passive income yang adik-adik dapat, makin cepat adik-adik boleh capai financial freedom. Kalau adik-adik nak tahu macam mana bisnes yang bersistem dengan public goal, insya-Allah saya, Cik Oda, Dr. Saufi, kami boleh bantu adik-adik untuk follow next program yang kita akan buat nanti. Okey, jadi saya harap menjawablah. Okey, baiklah, terima kasih kepada Tuan Azim atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna sebentar tadi. Bukan, orang kata bukan senang kita nak dapat perkongsian yang telus sebegini ya. Okey, dah jelas ke semua apa maksud freedom tadi? Ya ke? Saya tengok ada yang menunduk lagi. Dah jelas ke? Kalau tak jelas, saya nak suruh Tuan Azim share lagi. Okey, bebas kewangan tu bukan bermaksud duduk goyang kaki saja, tapi ada pilihan untuk hidup ikut nilai, bukan ikut tekanan kewangan. Deep sangat ya Tuan apa yang Tuan cakap tadi dengan perkongsian. Sebenarnya saya tak nak ulas banyak-banyak sebab banyak lagi soalan-soalan yang mahasiswa-mahasiswi kita tertanya-tanya nak tahu kan. Semakin banyak kita menelusuri forum ni, semakin banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapat tahu. Bukan sahaja pasal public goal, tapi tentang ilmu simpanan emas dan sebagainya. Baiklah Tuan, seterusnya saya nak tanya Tuan, memandangkan sebagai anak muda yang dah berjaya mencipta kejayaan sendiri dan kekayaan sendiri, pada pandangan Tuan lah, penting ke jadi kaya atau hanya cukup sekadar untuk hidup selesa? Okey, baik. Okey, bagus soalan ni Macam saya tanya tadi, siapa nak jadi kaya? Angkat tangan lagi sekali. Okey, bila adik-adik semua jadi kaya, apa yang adik-adik nak buat? Kalau adik-adik rasa cukuplah untuk aku, cukuplah untuk pasangan aku, sebenarnya adik-adik selfish. Kalau saya fikir tentang saya dengan isteri, kami boleh duduk rumah ataupun nak pergi Bali ke, nak pergi mana-mana yang kami nak, kami boleh. Tapi kami selfish. Sedangkan based on apa yang saya tengok rakan-rakan saya yang sama-sama belajar dengan saya dekat sini, masih ramai lagi yang menganggur, yang tak dapat kerja. Okey, saya bagi satu analogi untuk adik-adik semua. Okey, dekat depan adik-adik ada 3 situasi. 3 orang yang adik-adik boleh rujuk. Yang pertama, lepas belajar, adik sambung belajar lagi. Orang yang pertama, student yang pertama, lepas habis degree nak sambung master. Orang yang kedua, selepas habis degree, waktu dia buat degree, waktu dia belajar degree, dia dah start membina bisnes, buat bisnes. Habis belajar, dia tak perlu sambung belajar, dan dia continue buat bisnes yang dia dah bina waktu dia belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, habis belajar degree, tunggu kerja bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, wallahualam, ikut rezeki. Okey, dekat depan adik-adik dah ada 3 contoh. Tinggal adik-adik nak pilih yang mana satu future adik-adik. Tadi waktu makan saya ada tanya Cik Daniel, tanya kos apa, kami sembang lah. Lepas tu saya tanya, lepas degree apa plan, apa yang adik-adik nak buat? Dah fikir ke daripada sekarang? Kat mana adik-adik nak pergi? Kalau kata nak jadi cikgu, jalan untuk nak jadi cikgu tu dah tahu ke macam mana? Okey, nasihat saya, sama ada adik-adik dah tahu ataupun belum tahu, kena standby jalan yang kedua. Kena ada plan B, supaya adik-adik ada pilihan, sama ada nak terus bekerja ataupun adik-adik ada pilihan adik-adik sendiri. Saya tak cakap jadi cikgu tak bagus, tak. Okey, ini soal choice, soal pilihan. Kalau adik-adik dah start membina bisnes, adik ada pilihan. Dan contoh saya tanya, siapa tadi? Encik Idris kan? Encik Idris, income dah 10,000 buat bisnes, 10,000 sebulan. Nak terus kerja ke nak continue bisnes? Jujur continue bisnes. Adik yang saya kelas, kalau income dah 10,000 buat bisnes, nak continue bisnes ke nak kerja?
bisnes kan. Itulah apa yang saya hadap waktu saya intern dekat UPSI. Alhamdulillah umur saya 23 tahun waktu saya intern dekat pusat sukan. Saya intern dekat sini juga Sem 1 sampai Sem 6 saya duduk dekat KUO. Semester 7 saya intern dekat pusat sukan UPSI. Jadi waktu saya intern tu alhamdulillah income saya dengan public goal dah 5 figure. Dah 12,000 sebulan. Sebab itulah saya ada pilihan sama ada saya nak sambung belajar di PLI ke, nak sambung jadi cikgu ke, ataupun saya nak buat bisnes. It's about choice. Okay, jadi buat bisnes waktu adik-adik tak perlukan bisnes. Dalam circle kita semua positif. Sekarang ni kita ada provide mentor, kita ada team, kita ada ilmu, kita ada support system yang sangat-sangat power untuk sesiapa yang nak join kita punya circle. Okay, jadi kenapa adik-adik kena jadi kaya? Yang pertama, supaya adik-adik ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan untuk adik-adik dan untuk orang-orang yang adik-adik sayang. Contoh saya, waktu saya sebelum kahwin lagi dengan Cik Oda, saya dah set one day kalau isteri aku pregnant, aku nak doktor perempuan yang sambut anak aku. Saya nak bagi the best, saya nak provide the best untuk isteri saya waktu dia melahirkan. Bayar berapa puluh ribu pun saya sanggup bayar. Waktu saya tak kahwin lagi. Untuk parent saya nak bagi ubat the best untuk ibu saya, untuk ayah saya. Sebab saya tahu mereka dah bekerja kuat sebelum ni untuk besarkan saya 4 beradik. Saya anak ketiga. Jadi bila kita kaya, kita ada banyak pilihan dan kita boleh buat pilihan yang the best untuk orang-orang yang kita sayang, bukan hanya untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya ni kita, kenapa kita kena jadi kaya? Supaya kita boleh buat lebih banyak kebaikan. Kena ingat amalan orang miskin buat, orang kaya boleh buat. Tapi amalan orang kaya boleh buat, orang miskin tak boleh buat. Saya ulang amalan yang orang miskin boleh buat, orang kaya boleh buat. Tapi amalan yang orang kaya boleh buat, orang miskin tak boleh buat. Contohnya zakat, sedekah, benda-benda tu. Jadi sebab itulah kita kena jadi kaya. Lebih-lebih lagi kita umat Islam, lagilah kena ada harta yang banyak, kena jadi kaya supaya kita boleh buat lebih banyak kebaikan. Okay? Dan bila kita meninggal nanti tak ada apa dah yang bernilai melainkan 3 perkara. Apa 3 perkara ni? Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh, doa anak yang soleh. Okay, yang ketiga ni belum tentu lagi. Yang ketiga ni belum tentu. Ada anak yang soleh ni belum tentu. Ada anak pun belum tentu soleh. Wallahu alam lah. Bergantung kepada macam mana kita didik dan apa ujian yang kita dapat. Wallahu alam. Yang dua lagi ni yang tuan-tuan boleh kontrol. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Inilah salah satu sebab kenapa saya jadi penulis buku. Adik-adik semua, kenapa saya buat keputusan untuk tulis buku ilmu yang bermanfaat yang saya boleh kongsikan kepada masyarakat walaupun saya dah tak ada nanti, suatu hari nanti. Lepas tu yang pertama tadi sedekah jariah. Jadi ini apa yang kita boleh kontrol. Sebab tu kita kena jadi kaya. Okay, jangan pentingkan diri sendiri, cukup untuk aku, cukup untuk pasangan aku, jangan. Okay, kena breakthrough, kena fikir jauh lagi untuk masa depan kita dan orang-orang yang kita sayang. Saya harap menjawab untuk adik-adik. Jadi semua kena kaya lah. Okay, dalam diri dah ada macam mana nak jadi kaya, dalam diri dah nak jadi kaya. So lepas ni kena cari jalan macam mana nak jadi kaya. How untuk jadi kaya tu adik-adik kena carilah. Okay. Baiklah, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi Tuan Azim. Ayat tu memang betul, kena tepat pada hati masing-masing saya rasa. Terutama saya lah. Okey, saya sendiri pun kalau bercakap tentang nak jadi kaya ni, saya pun nak jadi kaya juga. Semakin kita kaya, semakin kita rasa nak kaya. Semakin kita ada duit, semakin kita nak ada rasa duit dan bertambah duit tu kan. Okey, betul lah apa yang Tuan Azim cakap. Kaya, kita semua nak jadi kaya, tapi kaya tu soal memberi, bukan soal menunjuk. Kita selalu kejar status, tapi sebenarnya kita lupa tujuan asal kita kaya tu kenapa. Tapi hari ini Tuan Azim sendiri dah bagi tahu dan dah terangkan pada kita tujuan untuk kita kaya ini adalah untuk orang kata memberi dan bersedekah supaya kita lebih lagi menjadi orang yang berilmu kan. Okey.
Dan terima kasih Tuan, perspektif yang sangat grounded dan tulus. Okey. Dan masa agak mencemburui kita, namun akhir sekali tak lupa juga sebagai wakil daripada mahasiswa-mahasiswi yang berada di bawah, saya nak tanya Tuan, apakah nasihat yang paling penting yang Tuan ingin sampaikan kepada kami semua anak muda yang sedar melakar perjalanan menuju kebebasan kewangan ni sambil-sambil menjadi seorang yang kaya? Amin, insyaAllah. Okey, jadi nasihat untuk adik-adik semua, malam ini adalah permulaan ke mana adik-adik nak pergi lepas ni. Kalau adik-adik rasa apa yang saya bagi tahu tadi, adik-adik dah nampak, lepas ni aku kena fikir future aku nak pergi mana, lepas grade aku nak pergi mana, waktu tunggu posting aku nak pergi mana, aku nak buat apa, adik-adik dah kena fikir daripada sekarang. Okey? Jadi yang pertama, adik-adik kena belajar tentang kewangan. Sebab sampai satu masa adik-adik kena berhadapan dengan kewangan. Kalau waktu tu adik-adik dah ready, adik-adik takkan ada masalah kewangan. Tapi waktu tu kalau adik-adik baru nak belajar tentang kewangan, baru nak belajar tentang saving, sedangkan personal loan dah buat, itu dah buat, ini dah buat, dosa-dosa kewangan dah buat, waktu tu dah terlambat. Okay? Jadi daripada sekarang, waktu muda ni guna sebaik mungkin untuk belajar ilmu tentang kewangan. Sekarang ni mudah adik-adik nak belajar. Beli buku, baca, settle, adik-adik dapat ilmu tentang kewangan. Okay, buku apa lagi yang saya boleh recommend? Buku yang saya baca waktu awal-awal saya nak belajar tentang kewangan adalah buku mentor saya, buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Adik-adik boleh catat buku tu. Penulisnya adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Buku tu warna merah. Okay, buku tu best seller dekat Malaysia ni sejak daripada tahun 2017 lagi. Dan buku yang kedua adalah Misi Bebas Hutang. Buku tu warna merah juga. Okay, buku Misi Bebas Hutang ni tak bermaksud untuk orang yang ada hutang sahaja, tak. Adik-adik yang belum buat hutang pun kena baca buku tu untuk ilmu adik-adik sendiri. Okay, kena belajar lebih banyak lagi ilmu tentang kewangan. Macam leader saya, Tuan Muda Azam tadi, beliau bagi tahu adik-adik semua, take note kita muda hanya sekali sahaja. Muda sekali sahaja. Saya sangat bersyukur sebab saya dah korbankan waktu saya belajar dekat UPSI ni 3 tahun 4 tahun untuk saya cari ilmu tentang kewangan. Dan alhamdulillah saya dapat apa yang saya dapat pada hari ini. Okay, sebab siapa kita hari ini asbab daripada tindakan kita 5 tahun lepas. Begitu juga dengan siapa adik-adik 5 tahun akan datang, bergantung kepada apa yang adik-adik buat pada hari ini. Jadi terus buat perkara yang betul, walaupun sekecil-kecil benda, terus buat perkara yang betul. Okay, lepas tu ilmu kewangan apa lagi, dekat mana lagi yang adik-adik boleh dapat? Join seminar-seminar, seminar kewangan, seminar untuk membina kekayaan, dan pastikan mentor yang betul. Sebab ramai mentor kat sana dia bercakap tentang kekayaan tapi sehakikatnya dia tak kaya. Okay, kalau adik-adik tanya saya, mentor saya adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang mana beliau hari ini dah bantu ribuan rakyat Malaysia dan Indonesia, yang mana kehidupan dia menjadi lebih baik. Daripada hutang ada berjuta, sampailah hari ini boleh financial freedom juga. Okay, kalau mereka boleh, kita pun mesti boleh juga. Betul tak? Sebab adik-adik sekarang ni ingat guna waktu muda ni untuk mencari ilmu kewangan, untuk membina passive income. Okay, nothing to lose. Adik-adik tak rugi apa-apa pun. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu, miskin di usia muda ini adalah pengalaman yang mahal. Tapi miskin di usia tua itu adalah penjara kehidupan. Maksudnya apa? Kita miskin sekarang tak ada masalah sebab kita memang dah tak ada apa pun daripada awal kita belajar, betul tak? Dapat gaji contoh extra income 300-400 sebulan, itu biasalah. Maksudnya sekarang nothing to lose. Miskin sekarang tak ada masalah sebab ini adalah waktu adik-adik membina diri, upgrade diri menjadi lebih baik, ada value dalam diri sendiri untuk membina kekayaan dari masa ke semasa. Tapi kalau miskin di usia tua, itu adalah penjara kehidupan. Waktu umur kita dah 50-an, 60-an, siapa lagi yang nak ambil kita bekerja? Ada tak? Tak ada lah. Tak ada. Ini real case lah. Real case. Ada aunty yang umur 50-an, 60-an tak salah saya. Dia bagi tahu mentor Tuan Zul, macam mana dia nak settlekan hutang yang banyak, beratus ribu hutang dia. Tapi hakikat dia umur dia dah lebih 60 tahun.
Macam mana dia nak settlekan hutang dia dengan keadaan yang dia tak ada kerja, orang lain tak nak ambil dia kerja. Faham tak kenapa orang tak ambil dia kerja? Faham tak? Dengan keadaan dia kudrat dah tak banyak, umur dah banyak. Baik ambil daripada ambil pekerja yang usia 60-an, lebih baik ambil pekerja usia 20-an, 3 orang. Betul tak? Dari side majikan ataupun bos, sebab dia nak kena bayar gaji. Jadi adik-adik pegang betul-betul kata-kata daripada mentor saya. Okay, miskin di usia muda itu adalah pengalaman yang mahal. Tak ada masalah, carilah ilmu waktu adik-adik muda ni. Tapi miskin di usia tua itu adalah penjara kehidupan. Jadi ini nasihat saya. Saya bukan orang yang hebat, adik-adik. Saya bukan orang yang pandai, bijak, tak. Tapi Alhamdulillah saya belajar dengan orang yang betul. Saya belajar dengan mentor yang betul, guru yang betul, menjadikan siapa saya pada hari ini. Ingat kita duduk kolej yang sama, kita duduk dalam dewan yang sama, makan nasi yang sama dekat bawah tu. Kat bawah ni lah saya makan daripada semester 1 sampai semester 6. Cuma berbeza kita adalah tindakan kita. Itu sahaja. Adik-adik pilih untuk jadi student 3K, adik-adik hadaplah nanti 3 tahun 5 tahun akan datang. Okay? Ingat peribahasa, senang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Benda ni real. Kalau adik-adik pilih untuk senang dulu, one day adik-adik akan susah. Tak percaya tak apa, buat dulu. Okay, kalau adik-adik pilih untuk susah sekarang, one day insya-Allah adik-adik akan jadi senang, insya-Allah. Okay, peribahasa yang kita sebut hari-hari ni itu bukan kosong, itu real. Okay, one day adik-adik akan belajar dengan sendiri. Okay, jadi saya harap apa yang saya kongsikan kepada adik-adik hari ini semua, ini bukan pengakhiran untuk adik-adik belajar tentang ilmu kewangan. Belajar lagi supaya adik-adik boleh jadi kaya dan boleh sebarkan manfaat kepada lebih ramai orang dekat luar sana yang lebih memerlukan, at least kalau bukan kepada masyarakat pun kepada keluarga adik-adik sendiri. Okay, jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tuan Azim sekali lagi atas perkongsian yang penuh bermakna sebentar tadi. Sebenarnya sedar tak sedar, soalan demi soalan, perkongsian demi perkongsian, kita dah sampai ke soalan terakhir, iaitu nasihat daripada orang yang hebat, figura yang terinspirasi. Dalam sedar tak sedar, hari ini, malam ini, kita bukan sahaja berkongsi pasal kekayaan semata-mata, tapi kita berkongsi daripada nasihat daripada alumni Kolej Ungku Omar sendiri, daripada student sehinggalah berjaya menjadi figura yang kaya, hebat dan juga memberi. Tak lupa ya. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, saya pasti sudah ramai yang berada di bawah ni yang tertanya-tanya. Banyak rasanya soalan yang mereka ingin tanyakan kepada figura hebat kita hari ini. Baiklah, sebelum kita ke penghujung forum, saya buka ruang untuk sesi soal jawab Tuan Azim kita bersama audiens. Baiklah, sesiapa yang ada persoalan boleh angkat tangan. Kita akan buka sesi persoalan lah. Okey, minta pihak EJK yang berwajib sila hantar mikrofon kepada audiens yang ingin bertanya. Sesiapa yang ingin bertanya boleh angkat tangan dan bangun. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Orang hebat di depan kita ni, rugi tak bertanya. Tu ada tu perempuan, akak perempuan kita yang berada di barisan ketiga. Okey, yes. Okey, soalan saya, selain nama saya Aifa. Okey, soalan saya, selain daripada John Sumina di usia muda untuk cari ilmu, adakah Tuan Azim rasa student sekarang patut ambil subjek elektif untuk memperbanyakkan lagi adakah Tuan Azim rasa student sekarang patut ambil subjek elektif dalam bisnes ke, dalam bidang kewangan ke, untuk memperbanyakkan ilmu? Patut ke tak? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, baik. Bagus soalan ni. Okey, bagi tepukan untuk Cik Aifah. Okey. Okey, pada saya tak perlu pun. Just fokus subjek yang mana ada sekarang. Subjek you dengan subjek apa satu lagi? Subjek elektif.
fokus sebab subjek yang kita dah hadap sekarang ni tak mudah lah, saya percaya lah, masing-masing ada ujian masing-masing. Jadi kalau nak tambah kos ni dia akan bagi efek kepada banyak benda. Contoh masa akan jadi lebih singkat, lebih busy, assignment dan sebagainya. Jadi kalau nak dapatkan ilmu kewangan dengan betul, macam saya cakap tadi, cukup dengan baca buku dan cari mentor yang betul, follow mentor yang betul. Kalau semua ada Facebook tak? Ada Oh, Gen Z masih ada Facebook Alhamdulillah. Jadi boleh follow mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Boleh buka dan follow sekarang, add friends sekarang. Sekarang ni beliau sedang menunaikan haji. Sedang menunaikan haji sekarang. Okay, boleh follow dekat platform Facebook dan juga TikTok, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okay, nak follow TikTok Dr. Sofi boleh, nak follow TikTok saya boleh, TikTok Cik Odah boleh. Okay, 3 in 1 lah. 3 in 1 macam Senset Nescafe ni. Okay, jadi adik-adik semua tak perlu ambil subjek tambahan untuk belajar tentang ilmu kewangan. Okay, sebab supaya adik-adik ada masa untuk adik-adik belajar dengan guru yang betul, iaitu dekat luar. Dekat luar. Contoh, kalau nak join circle kami, circle Public Goal, boleh. Just bagi tahu sahaja Dr. Sofi ataupun saya, nanti boleh join the circle lah, tak ada masalah. Okay, dan untuk pengetahuan adik-adik semua, sebenarnya dekat opsi ni ramai dealer Public Goal. Bermulanya dengan Tuan Azam, leader saya tadi, lepas tu saya, lepas tu Dr. Sofi sendiri, lepas tu okey, siapa dealer Public Goal yang join malam ni, cuba bangun. Yang dah jadi dealer Public Goal. Okey, Encik Nizam, Encik Haziq, Encik Idris. Mereka adalah dealer Public Goal yang mana baru join circle kita. Kalau Encik Nizam hari ni dah Master Dealer ke founder Master Dealer? Master Dealer. Encik Nizam yang hujung tu, yang tinggi tu, beliau dah bantu lebih 300 orang penyimpan emas di bawah bimbingan beliau dalam masa tak sampai setahun, tak silap saya. Kalau macam yang kat depan ni, Encik Idris dengan Encik Haziq ni, ini baru sahaja 1 bulan ke 2 bulan tak salah saya. Sebab daripada join program Millionaire by 30, jutawan sebelum umur 30 tahun. Siapa nak tahu program ni? Nak tahu tak dengan lebih detail? Nak tahu nak tahu nanti tengok video. Okay, terima kasih. Dia duduk. Jadi belajar dengan guru yang betul, belajar dengan mentor yang betul untuk membina kekayaan, InsyaAllah. Okay. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang sangat padat untuk Encik yang bertudung hitam tadi, Cik Aifah, maafkan saya. Okey, Cik Aifah menjawab ke soalan anda? Okey. Bukan sahaja yang dikongsikan oleh Tuan Azim tadi bukan sekadar untuk Cik Aifah, tapi untuk semua orang yang berada di sini. Ialah kita nak melabur ni kena ada ilmu, kena ada pengetahuan supaya kita tak salah dalam melabur kan. Okey. Seterusnya saya buka juga soalan sekiranya ada audiens lain yang ingin bertanya. Okey, kakak yang bertudung biru. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Faiza. Boleh panggil saya Faiza. Saya merupakan anak perantauan daripada Indonesia. Halo Indonesia. Keluarga saya mengamalkan simpanan melalui pembelian tanah. Sebab Indonesia banyak tanah kosong, apalagi tanah sawah. Jadi saya nak tanya, sebenarnya manakah lebih baik untuk kita kembangkan pelaburan, sama ada pembelian tanah ataupun emas? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Nama siapa? Kak Faiza. Okey, begini Kak Faiza. Sebetulnya apa yang kita harus bikin, dah keluar dari Indonesia saja. Okey, jadi Indonesia tapi dia punya slang Malaysia kuat. Kalau dia tak cakap di Indonesia, saya tak kenal. Okey, jadi tanya, Indonesia kat mana? Kat Jawa. Jawa besar. Susah, saya kena tengok map tu. Saya lemah geografi. Okay, thank you. Jadi jawapannya adalah, yang lebih better adalah emas.
Yang pertama, dengan keadaan adik-adik sekarang, mampu tak nak beli tanah? Mampu nak beli tanah. Okey, kita hari malam ni kita bercakap dengan situasi kita. Emas ni dia boleh beli dengan sikit demi sedikit. Dengan public gold, RM100 dah boleh beli emas dah. Sebab tu saya umur 18, saya dah boleh simpan emas. Okay, RM100 dah boleh simpan emas. Dapat gaji, dapat extra income, kerja part-time, dapat terus alihkan kepada bentuk emas. Jangan pergi rawang lagi. Siapa gelak tu biasa tu pergi rawang tu. Okay, dapat duit alihkan kepada bentuk emas. Saving sikit sama macam saya. Untuk penuhkan album ni, saya saving sikit-sikit lah, 1 gram sampailah boleh penuhkan satu album. Dan Alhamdulillah, pada masa yang sama kita simpan emas, harga emas pun naik. Okay, aset yang senang untuk adik-adik miliki adalah emas. Bukan rumah, bukan tanah. Ingat tu, bukan rumah, bukan tanah. Yang paling senang untuk adik-adik miliki adalah emas. Sebab rumah adik-adik tak boleh beli sikit-sikit. Nak beli pintu dulu, lepas tu beli tiang, beli dinding, atap pula, tak boleh. Tanah pun sama, tak boleh beli, nak beli slowly, tak boleh. Jadi apa-apa yang adik boleh fokus sekarang adalah emas. Simpan sikit sampai satu masa cukup jumlah yang tertentu, adik-adik nak beli rumah. Okey, boleh convert lah. Jual emas, beli rumah. Nak beli tanah, simpan emas dulu sampai masa jumlah emas kita 100,000 sebagai contoh, nilai dia dah sama, so baru beli tanah. Daripada aset kecil simpan sampai jadi besar, lepas tu convert kepada aset yang lebih besar, iaitu rumah ataupun hartanah. Okay, jelas tak? Jelas jadi daripada sini, daripada asalnya adik-adik saving, lepas tu contoh adik-adik dah jadi dealer public gold, sikit demi sedikit adik-adik akan membina kekayaan. Sebab dengan cara jadi dealer public gold, adik-adik boleh dapat passive income. Ajar orang menabung sekali, setiap kali dia menabung, kita akan dapat insentif daripada public gold. Betul passive income, buat kerja sekali, income berkali-kali. Jadi dealer public gold, adik-adik boleh dapat passive income. Buat Alhamdulillah, seperti yang diceritakan oleh Cik Aida tadi, saya dengan isteri dah berjaya beli rumah investment yang pertama yang bernilai RM700,000 dekat KL. Itu bulan Februari lepas. Semalam saya dengan isteri tengah cek rumah kami yang kedua. Alhamdulillah, kami dah berjaya beli rumah kami yang kedua yang bernilai 1.9 juta dekat KL. Ini rumah investment. Macam tak boleh brain kan? Adik-adik join kita punya circle supaya adik-adik boleh brain. Okay, sebab tu Dr. Sophie cakap tadi macam scammer pula malam ni cakap pasal jutawan. Adik-adik fikir kalau saya nak tipu, berani ke saya nak duduk depan ni cerita dengan adik-adik? Buat apa saya nak datang daripada Kelantan, datang sini drive 6 jam untuk cerita benda yang tak betul tak? Jadi ini apa yang saya dah hadap, apa yang saya dengan isteri dah hadap, pengalaman kami. Adik-adik just buat apa yang saya buat untuk adik-adik dapat apa yang saya dapat pada hari ini. Okay? Jadi insyaAllah semoga menjawablah. Baiklah, perkongsian yang sangat menarik, jawapan yang sangat padat daripada Tuan Azim kita. Semoga menjawab persoalan daripada audiens kita sebentar tadi. Masih ada ke audiens yang tertanya-tanya nak bertanya Tuan Azim kita pada hari ini? Bukan hari biasa lah, maksud saya bukan mudah untuk kita dapatkan peluang untuk bertanya orang hebat macam ni. Baiklah, ada seorang jejaka yang nak bertanya. Silakan. Yes. Kalau nak, apakah kemampuan emas untuk lawan inflasi kalau nak bandingkan dengan hartanah atau saham? Okey, baik. Ini soalan next level. Jadi bagi tepukan untuk abang ni. Okey. Emas ni dia kalis inflasi. Sejak daripada zaman Rasulullah SAW, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Pernah dengar tak hadis tu? Nah kan? Sampailah hari ni 1 dinar masih lagi boleh beli 1 ekor kambing. Maksudnya emas ni adalah kalis inflasi. Berbeza dengan duit. Kalau duit kertas memang secara halus kita dicuri inflasi sebetulnya. Contoh adik-adik semua dulu pergi sekolah,
Parent bagi duit berapa ringgit? RM5. Saya RM3. RM3 sama. Adik-adik kita sekarang berapa ringgit pergi sekolah? RM10 per. RM10. Kalau ada 10 anak, RM100 sehari. Itu masuk inflasi. Kita perlu keluarkan duit yang lebih banyak untuk dapatkan perkara yang sama. Sedangkan emas ni dia kalis inflasi. Kita simpan berapa lama sekalipun, emas takkan sekali-kali digigit oleh inflasi. Bahkan nilai dia makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dan untuk soalan abang tadi tentang saham dan tanah, saham saya tak tahu macam mana sebab saya kurang ilmu tentang saham. Mungkin abang boleh tanya orang lain yang lebih pakar tentang saham. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tentang tanah. Tanah ni anything happen dia boleh jadi zero tau. Mesti tak faham kan? Contoh, adik-adik beli tanah, lepas tu banjir. Rasa-rasa siapa yang nak beli tanah? Zero lah. Dekat Kelantan banyak jadi macam tu. Dekat Kelantan kan selalu banjir besar kan. Jadi anything happen, tanah tu dah zero. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kawasan tanah tu dia macam ada apa? Senang cakap berhantu lah. Berhantu. Ada satu bangunan nama apa saya lupa dah. Yang bangunan tu sampai sekarang tak ada berani orang masuk, tak ada berani orang duduk. Apa nama dia? Highland Tower. Yes. Highland Tower sampai hari ni tak ada orang berani beli. Maksudnya hartanah dekat sana dah nilai dia dah jadi kosong dah. Itu maksud saya. Tapi emas tak. Adik-adik nak pergi mana-mana pun, nak pergi luar negeri, luar negara pun boleh bawa emas adik-adik. Okey? Jadi saya harap menjawab soalan lah. Okey. Baiklah, nampaknya begitulah pencerahan sedikit sebanyak daripada Tuan Azim kita. Terima kasih Tuan Azim, semoga menjawab persoalan saudara yang berkod hitam.